apa maksud semalam dan esok tak wujud tu? Memberi makna bahawa yang kita miliki dalam genggaman tangan kita hari ini adalah hari ini. So semalam, walaupun kita dah lalui benda tu, kita takkan boleh miliki lagi. Benda tu dah lepas, benda tu dah berlalu. Jadi dan esok belum tentu lagi kita akan dapat, belum tentu lagi kita akan hidup esok. Jadi ayat itu sebenarnya ayat untuk kita nak live in present, live the moment, menghargai hari ini. Sebab kadang ada orang yang dia terlalu fikirkan benda semalam sampai dia lupa untuk hargai hari di hari ni. Dan ada orang yang terlalu fikirkan tentang masa depan dia, esok, lusa, minggu depan ni, sampai dia tak appreciate orang-orang yang masih ada dengan dia hari ni. Orang yang ada pada hari ni, orang sekeliling kita hari ni, tak kisahlah kawan kita ke, keluarga kita ke, mak ayah kita ke, siapa saja yang ada hari ni, belum tentu lagi dia akan ada dengan kita esok. Belum tentu. Disebabkan belum tentu orang-orang ni ada esok, belum tentu orang ni ada minggu depan, bulan depan. Hari inilah hari kita nak hargai, hari inilah hari kita nak appreciate mereka, hari inilah kita nak buat yang terbaik untuk mereka. Sebab bila kita ni terlalu fikir ke depan ataupun terperangkap dalam masa silam, kita tak enjoy hari kita, kita tak feel the moment. Itulah kurang lebih. So ayat tu somehow mengajak kita untuk hargai hari ni.